Alhamdulillah. So alhamdulillah dah selamat sampai di airport Kuching International Airport, KIA. So sekarang lagi dalam pukul 1:30. Sekarang baru pukul 11. Kita nak pergi ke satu airport yang lain. Tak tahu ke mana. Saya akan share sedikit apa yang ada dekat airport Kuching. Sebenarnya dekat setiap airport dia punya saiz berbeza-beza. Kedai-kedai yang ada dekat airport ni beza-beza tau. Dan depan saya ni, kalau kita turun daripada escalator bahagian bawah, belah kiri dia bahagian food court lah. Tapi yang best kat sini dekat airport Kuching, kita ada tengok kalau contoh barang-barang yang macam ketip kuku ke, face mask ke, sanitizer ke, benda-benda yang perlu tiba-tiba kita ada kat sini. Dia macam we call it mini pharmacy. Tapi sebenarnya kalau kau perasan yang best juga kat sini kita ada coffee bean. Hai bang. First time pergi Sarawak, tak sempat nak beli barang-barang yang unik daripada Sarawak. Kita ada Taste of Borneo. Jom. Benda yang kata must buy lah, iaitu kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak dalam kek lapis yang rare, only in Sarawak je ada. Kek Mita yang viral gitu. Dan Nik kata biasa je nya. Tasty Special. Tasty Special lah. Tasty Special yang pertama dalam canning tau, dalam tin. Company ni lah. This is my friend lah. Sekarang ni aku proud juga dengan dia. Sebab apa? Dia dah buat yang 3-in-1 tak. Rokok Dabai. Sarawak Souvenir House. Hai, apa khabar? Yang best kalau baju sini lah. Nak bagi ke anak-anak ke. Macam-macam barang ada kat sini. Ni burung hornbill, burung kenyalang ni. Aku sendiri dekat area Kilang Amat Tamah ada burung kenyalang terbang. Jarang berlaku. Korang kena enjoy lah. Korang kena explore Airport Kuching, antara airport yang macam-macam ada. So kita nak pergi tempat makan dekat airport yang luxury. Tempat dia yang kondusif, comfort, tapi harga dia lebih murah gila daripada kau makan kat tepi jalan. Saya tahu berapa harga kat sini bang? Kalau untuk package 2 jam dan 4 jam saja, 2 jam 160 per person. Kalau 4 orang 4 jam? Kalau 4 jam 160. Dekat sini macam mana makanan dia? Makanan dia unlimited buffet. Kita serve unlimited buffet, and then for beer pun unlimited juga. Boleh bawa balik tak? Kalau bawa keluar tak boleh lah, sebab dia cuma serve dalam ni saja, minum dalam ni sahaja. So macam ni makanan pula? Makanan pula kita ada kalau breakfast kita ada dari pukul 4 pagi sampai pukul 10 dia breakfast lah, and then kita tukar lunch, dinner, dia lain-lain makanan lah. So kat sini tempat dia makanan keras lah. Yang aku cakap tadi dia murah daripada gerai tu. Nanti dulu kau relax macam mana cara dia ada. So kita tengok kat sini tempat dia memang luas, selesa. Minuman dia buah-buahan semua ada. Vegetarian corn and zucchini casserole. Hopefully betul lah aku sebut. Dia potong nipis-nipis pun ada. Yang tak berpotong ada juga, tapi dekat dapur lah. Ya. 4 jam 190 kan. Tapi aku boleh lepak sini lama dengan tak perlu bayar 1 sen pun. Nak tahu macam mana, nanti aku share. Kalau nak tahu cara macam mana, baru aku share. Kalau komen nak, aku share. Kalau korang tak nak, buat apa nak share kan. Jadi inilah tempat di mana yang aku akan lepak sini sebelum fly. Selesa, kau tengok dah macam orang kaya kan. Several days later. So, alhamdulillah hari ni kita dah sampai ke next platform di new airport. Bukan new airport, di another airport. Kios ni dia jual beg-beg daripada kulit haiwan. Cantik beg-beg dia, tapi semua cow leather ada. Ni cow leather, dia real cow leather, tengok. Ada leather yang berbeza, bukan cow saja. Yang ni siap ada kuku dia lagi ya. Bikin garu-garu. Bukan, boleh bikin garu-garu. Boleh bikin garu-garu guys. Buaya ini ikan pari. Kulit lembu lah. Ini kulit lembu. Kau tengok tu. Bombardiro crocodilo. Memang betul-betul buaya tu. Buaya tu tak tahu hidup ke tak. Aku rasa aku nak beli satu lah. Un fottuto alligatore. Contoh ni stak pun stak. Yang bulat. Bulat hitam. So alhamdulillah kita dah sampai dekat airport. Airport mana? Boleh begitu? Boleh begitu kan? Airport Sabah. Sekarang ni dengan katanya Sabah ni dah banyak perubahan. Tak ada kereta terbang. Dimaklumkan ada orang jemput kami ni. Itu tak nombor? Assalamualaikum. Berapa ramai lagi orang? Tak sangka pun yang ada orang ambil. Ingat ada Grab. Kita ke mana ni? Ke hotel terus. Hotel terus? Inilah SICC. Besar ini SICC. Besar kan? Dah macam cantik lah. Dah macam another airport lah aku tengok. Sini kita pun Sarawak Pavilion. Tempat Saya masuk sih anak.
Store ni, kami pernah pergi store. Alhamdulillah kita dah sampai ke booth kita yang belum siap. Ini from scratch, kosong lagi, nombor pun tak ada, nama company pun tak ada. Yang ada adalah Tring Ahmad Tamar. Warna dia match kan? Ada hitam, ada hitam. Ada kuning, ada kuning. Ada putih, ada putih. Merah dia yang membara dalam sini. Okey, alhamdulillah barang-barang kita dah sampai. Ahmad Tamar. Kurma, kurma, kurma. Kiri, kiri. So, belok kanan. Terus je. Ni kita belakang kali. Kalau kanan ni senang. Tapi nanti ke depan sikit lah. Nanti nak banner kan. Okay, ni cantik depan ni. Barang dah sampai. Patutnya setting esok. Barang sampai lebih awal daripada tarikh setting. Kita buat 25 karton produk untuk dijualkan. Sebanyak 23 karton. 2 karton kita akan bagi sampel. Bagi orang rasa. Nama ada sama nama. Tapi ni setting betul tak nak? Belum setting. Ni saya dah pun madah kami ni. Ambil yang nak. Apa yang kami dah angkat ya. Kasih aja lah. Tapi kita pun nombor apa? Ambil 358. 358 sebelah sini dah? Tak 360. Ni ada beri nombor kita. Ada, sekejap. Problem dia si beri aku nombor. Beri nombor logo-logo aja. 360 situ tak exit tak? Okey. Betul lah. Situ. 360 situ lah. Alhamdulillah kita dah sampai hotel lah. Berepot tadi. Kita tengok hotel ni, sound ni. Wow, besar gila. Mana kaunter receptionist ni? Besar macam pintu ni. Ini convention center tu. Alhamdulillah, sampai juga kita ke hotel. Inilah hotel yang kita dapat. Kita pun dah ambil card. So untuk berehat